Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to Adik channel. Guys, untuk video kali ni pula aku nak unboxing kereta RV ni. RV There Yet. Ni kereta fantasi lah, tapi dia jenis tune. Nampak ni dia ditulis kat belakang ni tune. Kereta ni aku dapat dekat 99 Speedmart dekat Halika Kelang sana, dekat belakang-belakang hospital KPJ tu. Dia ada apa ni, sebelah dia ada big farmasi yang besar tu tau. Masa tu Speedmart tu memang dia simpan kereta pelik-pelik tau tak kat situ. Dia simpan dalam kotak lah apa kan. Dia buat keluar daripada store satu kotak. So aku mengambil peluang lah, dan aku jumpa lah benda ni. Kereta ni macam kereta bersambung. Nampak tak? Dia bersambung dua kan. Dan kereta ni mengingatkan aku, dia macam mengingatkan aku macam kereta dalam cerita Mr. Bean tu, kereta warna biru tu. Siapa pernah tengok? Sama lah, lebih kurang lah. Alright, so jom aku nak unboxing kereta ni. Dan lagi satu, dia ada chop ni tau. It's not the same without the flame. Dia ada chop kat sini. Ni sayang pula nak buka ni kan. Tapi aku nak dia ada dekat rak kita ni. Nampak? Rak Hot Wheels ni aku nak dia ada kat sini. Alright, so jomlah kita unboxing sama-sama, okay? Alright guys, so jom kita nak unboxing. Kita nak Kraken RV There Yet. Nampak ni dia ada logo ni. It's not the same without the flame. Oh, ini kereta tune. Okay, kereta tune ni kereta pendek lah kira. Okay, jom kita buka. Bismillah. Oh ya guys, so ni dia kereta ni daripada tepi. Oh, dia ada logo apa tu? Ada logo tepi tu. Apa ni? Road tripping. Oh, kereta ni bergabung macam ni. Ni bahagian depan. Biasa je. Oh, dia macam ada 3 roda lah. Tapi roda tengah ni dia tak ada roda pun. Dia 2 je roda dia. Ada tayar spare lagi. Ni bahagian atas dia macam ada 2 bumbung. Ada ke kereta ni betul-betul kan gaun putih ada kot kereta ni kot. Okay, yang bahagian tepi dia. Rim dia lain, belakang lain, depan lain. So kereta ni casting tahun bila ni guys? 2019. Alright, so jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheels kita. Okay guys, kita letak dekat sinilah, belakang kereta ni. Kereta ni kan dia macam kereta Tesla Cybertruck kan, bentuk dia lebih kurang lah. Okay, nampak ni dia dah tukar sikit. Tesla Cybertruck ada dekat sini. Alright guys, so kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum, bye.